Faras tahu abang ke? Tak. Abang tak suka orang masuk campur urusan abang. Farah faham kan? Abang nak keluar. Tak payah tunggu. Man, kau tak nak order? Tak apa lah. Man, aku tak faham lah dengan kau ni. Kenapa kau ajak aku lepak waktu-waktu macam ni? Kalau aku ni single, tak ada komitmen, tak ada hal lah. Tapi kau tu dah berbini tau. Betul-betul baru kahwin. Kalau aku, malam pertama, tak keluar rumah, babe. Ni, keluar-keluar malam-malam macam ni, kau okey tak ni? Apa kau ni? Aku okey je lah. Ke sebab kau tak boleh hadap muka si Farah tu lagi? Atau kau tak boleh nak lupakan si Sarah? Entahlah, Di. Aku sendiri pun tak faham sebenarnya. Aku cuba tau. Aku cuba untuk terima dia macam isteri aku. Tapi tak boleh lah, rasa janggal sangat. Sebab aku pandang dia tu macam adik ipar aku je. Adik ipar? Kau sedar tak kau cakap apa ni? Kau dah terima dia sebagai isteri, and sekarang ke sebab kau nak suruh si Farah tu ambil tanggungjawab jaga si Zarin? Man, matlamat perkahwinan bukan untuk lepaskan tanggungjawab tau. Yang kedua, Farah tu dah sah jadi isteri kau. Dia amanah kau, Man. Aku tak nak kau jadi dayus. Aku tak ada kawan member pangai macam ni. Di, aku ajak kau lepak dengan aku ni untuk healing-healing tau. Untuk aku hilangkan pening kepala aku ni. Tapi apa yang kau buat ni, kau tambah semak kepala aku adalah. Memanglah, apa yang kau buat ni tak betul, Man. Tak kena dengan cara dia. And aku sebagai member kau, aku kena tegur kau. Dah. Sekarang ni kau tolong bayarkan air aku gerak dulu. Man. Man. Mira. Mira. Mira, tunggulah Mira. Mira. Awak ni siapa? Tak maaf, saya silap orang. Gila.